Persudian Puan Hajah Azrina melawat reruai pameran showcase diorama peringkat Kinta Utara sebentar tadi. Dipersilakan Puan untuk mengambil tempat. Baiklah hadirin sekalian, memulakan majlis satu penghayatan bersama, hadirin diminta berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu kebesaran negeri Perak. Seterusnya, Ikrar Rukun Negara, saya mempersilakan Firas Aryan bin Muhammad Farid dari SK Meru Raya untuk mengetuai lafaz Ikrar Rukun Negara. Dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan,
kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Para hadirin dipersilakan duduk. Melati kuntum celah cemara, dahan sebatang hinggap tempur. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Yang berusaha, Puan Hajah Azarina binti Alias, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Yang berusaha, Puan Siti Rahayu binti Ramli, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, menjalankan tugas Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Kinta Utara. Yang berusaha, Puan Farasmini binti Omar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru Raya, merangkap pengerusi Panitia Sejarah Sekolah Rendah Daerah Kinta Utara. Yang berusaha, Puan Siti Zawiyah binti Abdul Hamid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tambun, merangkap pengerusi Panitia Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Daerah Kinta Utara. Yang berusaha, Puan Juliana binti Ali, Pegawai SIC Plus, Ketua Unit Sains Sosial PPD Kinta Utara. Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara, guru-guru besar, penolong-penolong kanan, para hakim, guru-guru pembimbing, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program, tuan-tuan dan puan-puan, serta murid-murid hebat yang dikasihi sekalian. Terbang rerama di pohon kemiri, hinggap ke didi di pohon rumbia. Showcase diorama, persada bestari, akal budi, pewaris cendekia. Hadirin yang dimuliakan, Alhamdulillah kerana limpah kurnianya serta kehendaknya jua, maka kita diberikan luangan waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul di Dewan yang indah ini, Dewan Perdana Uwais Al-Qarni, untuk menjayakan majlis penutupan showcase diorama Mata Pelajaran Sains Sosial Sekolah Rendah Daerah Kinta Utara tahun 2025. Bunga cempaka cantik tersemat dipentik gadis di tepi titik. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi mendapatkan keberkatan Yang Maha Esa, majlis ini mempersilakan adik Ahmad Nufail bin Ahmad Saiful Anwar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada hari ini sempurna majlis ini berdoa memohon rahmat dan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan petunjuk kepada kami, Engkau perkukuhkan perpaduan kami, Engkau memperbaiki urusan agama dan dunia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Restuilah perancangan kami dan bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar, yang membawa kepada ketenteraman
dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji. Selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan serta matlamat wawasan sebagaimana yang kami cita-citakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Nufail atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat rahmat dan hidayah daripadanya. Hadirin yang dikasihi, mari kita saksikan persembahan yang disampaikan oleh adik Muhammad Danish bin Daniel, murid PPKI SK Meru Raya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Ya, terima kasih diucapkan kepada Adik Muhammad Danish atas persembahan hebat itu tadi yang boleh menggambit memori dan mengisut jiwa. Anak perawan petik bidara bawa ke pasar di tengah kota. Ucapan alu-aluan pembuka bicara Tuan Guru Besar bermadah kata. Majlis mempersilakan yang berusaha Puan Farasmini binti Omar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru Raya, merangkap pengerusi Panitia Sejarah Sekolah Rendah Daerah Kinta Utara untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Haja Azarina binti Alias, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Yang berusaha Puan Siti Rahayu binti Ramli, Timbalan PPD, Sektor Pengurusan Sekolah. Yang menjalankan tugas Timbalan PPD, Sektor Perancangan PPD Kinta Utara. Yang berusaha sahabat saya Puan Siti Zawiyah binti Abdul Hamid, Guru Besar SK Tambun, merangkap pengurusi Panitia Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Daerah Kinta Utara. Yang berusaha Puan Juliana binti Ali, Pegawai SIC Plus, merangkap Ketua Unit Sains Sosial PPD Kinta Utara. Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara, guru besar, penolong-penolong kanan, para hakim, guru-guru pembimbing, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini ya, walaupun pagi tadi cuaca hujan ya, mula tu risau jugalah sebab masih ada lagi bahan-bahan pameran, tapi alhamdulillah petang ni nampaknya cuaca walaupun mendung tapi kita dapat menjalankan pameran dengan jayanya. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pengacara majlis kita pada petang ini, Puan Sabariah ya, yang memang sabarlah. Dah 3 hari berkampung di SK Meru Raya ni ya, bagi memastikan program kita berjalan lancar. Terima kasih kepada anak anda Nufal dan juga Firas yang membacakan ikrar dan doa sebentar tadi, dan juga adik Danish. Untuk makluman Puan Hajah, tuan-tuan dan puan-puan, yang adik Danish ni ya merupakan pelajar PPKI mengidap autism. Tetapi hebatnya beliau ini ya, bukan setakat hebat dalam bidang piano, tetapi beliau juga ya telah menyertai pertandingan renang sejauh 500 meter di Pulau Redang. Ya. Kalau saya tak tahulah, agaknya terapung. Bukan 5 meter pun belum tentu lagi. Ya. Dan selain daripada itu juga adik Danish ni juga ya merupakan salah seorang peserta pertandingan inovasi matematik peringkat negeri Perak bersama dengan 2 orang lagi pelajar, dan insya-Allah minggu depan kita akan dapat keputusan dia, dan pihak sekolah telah mendapat jemputan lah. Kalau ada jemputan tu insya-Allah lah. Jadi Puan Hajah ya, saya maklum awal lah 17 hari bulan itu mohon kebenaran ke SUK untuk menerima anugerah inovasi peringkat negeri Perak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, walaupun dalam masa yang agak terhad, ya, dalam akhirnya kita berjaya juga mengadakan ya showcase diorama pada petang ini, dan tak habis lagi ni, esok kami jadi tuan rumah untuk prasekolah pula. Pertandingan tulisan cantik kelompok 2 di Meru Raya juga Puan Hajah, ya, pukul 2 petang. Okey. Dan jadi untuk pepamer hari ini saya ucapkan syabas dan tahniah ya. Ada juga rakan-rakan guru besar yang berbisik pada saya ya. Banyak model ni Farasmini keluar ini untuk dia membuat pameran hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan juga saya rasa memang kita sukar. Kalau saya jadi juri sendiri memang agak sukar untuk cari pemenang, kerana persembahan yang ditunjukkan oleh semua sekolah, 30 buah sekolah ini amat hebat, dan syabas dan tahniah juga kita ucapkan kepada guru-guru, dan saya percaya di belakangnya ada ibu bapa. Ya, malah Meru Raya sendiri pun, sebab kami ada rakaman video yang untuk online tu, ya, buat dalam cuti sekolah. Salah seorang peserta kami berada di Korea.
Jadi dengan bantuan ibu bapa yang menjadi tulang belakang juga sokongan, dia buat rakaman daripada video daripada Korea, hantar kepada pihak sekolah untuk kita mergekan dengan bahan pameran kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa yang menyokong ya anak-anak untuk menyertai program pada hari ini. Dan ingin juga saya kongsikan di sini ya sedikit dapatan daripada pihak juri berkenaan dengan program pertandingan diorama pada petang ini. Yang pertamanya, terlebih dahulu syabas dan tahniah kepada juri ya kerana telah berkampung hampir 5 hari ya. 3 hari secara online ya, 2 hari di sini. Yang online itu kita buat awal ya, berkampung di SK Meru Raya juga. Dan hari ini kita buat secara bersemuka. Jadi antara aspek ya yang dinilai ya, jadi Ketua Hakim tak saya kongsikan sikit. Yang pertamanya dari segi rubrik pendidikan seni visual perlu memberi tumpuan kepada kreativiti dan inovasi reka bentuk. Jadi murid-murid ini dinilai dari segi keaslian idea, keberanian mencuba teknik baru. Kan kita tengok tadi ada yang pusing-pusing, ada yang putar-putar tu, itu teknik barulah ya. Kita tengok ada hologram tadi, serta kemampuan menyusun elemen seni seperti warna, bentuk dan sebagainya. Yang kedua, kemahiran teknikal dalam pengolahan bahan di mana murid menguji kecekapan murid ya dalam mengendalikan bahan-bahan daripada kitar semula. Yang ketiga, estetika dan nilai persembahan. Diorama yang baik bukan sahaja menarik dipandang tetapi mempunyai keseimbangan visual. Ya. Seterusnya dari segi aspek sejarah pula. Dari perspektif sejarah, yang pertama kefahaman. Fakta dan ketepatan tema diorama itu sendiri perlu mencerminkan topik yang diajar dalam sukatan pelajaran. Ya, kita tengok ada banyak ya zaman prasejarah, tokoh tempatan, tempat-tempat bersejarah, permainan tradisional dan sebagainya. Serta kebolehan menceritakan naratif sejarah. Ya, dia menguji anak-anak kita ni sama ada mereka mampu, mereka faham tak apa yang mereka persembahkan itu, serta nilai patriotisme dan juga identiti nasional sekiranya projek yang biasanya dapat menonjolkan semangat cintakan tanah air kita. Dan juga dalam diorama ini perlu ada integrasi PBL. Yang paling mengagumkan dalam pertandingan kali ini ialah bagaimana murid menggunakan PBL itu, iaitu Project Based Learning, sebagai platform untuk meneroka, bertanya dan juga menghasilkan diorama pada petang ini. Jadi tidak hanya murid-murid kita ini menyiapkan tugasan, tetapi mereka membina makna, mengasah pemikiran kritikal dan menyumbang idea kepada komuniti pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak ya, daripada guru besar, PPD sendiri ya, kemudian guru-guru pembimbing, murid-murid dan juga ibu bapa yang menyokong. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah. Tak apa, kalau yang menang tu syabas tahniah, tak menang kita cuba lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Farasmini atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, mari kita saksikan tayangan multimedia di hadapan ya, kita saksikan sama-sama montaj yang telah disediakan.
Ya, untuk pengetahuan semua, montaj itu tadi telah disediakan oleh Cikgu Farah Ashikin dari Sekolah Kebangsaan Tambun. Hadirin sekalian, seterusnya majlis akan diserikan lagi dengan persembahan tarian rakyat murid prasekolah SK Meru Raya. Majlis mempersilakan pasukan Gemalai Tari dengan lagu Jong Jong Inai dan Embun Sokse. Raja Wali, Jong Jong Inai, Mangi Pung Raja Wali.
Ya, terima kasih anak-anak comel atas persembahan hebat itu tadi. Pasukan cilik ini telah dibimbing oleh Cikgu Nomrawati binti Mat Isa dan Puan Masidah binti Zainal Abidin. Ya, hadirin sekalian, langit kebiruan sinar mentari tampak indah menyinari bumi. Sudikan Puan tampilkan diri, sampaikan madah ucapan perasmi. Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Hajah Azharina binti Alias, Pegawai Pendidikan Daerah Kelantan Utara untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan penutupan showcase diorama Mata Pelajaran Sains Sosial Sekolah Rendah Daerah Kelantan Utara tahun 2025. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Sabariah, merdu suaranya ya. Pada waktu petang ni suara yang mendayu tu memang nikmatlah untuk kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Salam Kementerian Pendidikan, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berusaha Puan Siti Rahayu binti Ramli, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, yang juga menjalankan tugas Timbalan PPD Sektor Perancangan. Yang berusaha Puan Farasmini binti Omar, Guru Besar SK Meru Raya, merangkap pengerusi Panitia Sejarah Daerah Kelantan Utara bagi Sekolah Rendah. Yang berusaha Puan Siti Zawiyah binti Abdul Hamid, Guru Besar SK Tambun, merangkap pengerusi Panitia Pendidikan Seni Visual Daerah Kelantan Utara bagi Sekolah Rendah. Sahabat-sahabat dari Sektor Pembelajaran PPD Kelantan Utara, khususnya dari unit Sains Sosial SISC diterajui, diketuai oleh Puan Juliana Ali. So ada Puan Azbarina, Puan Katimati dan Puan Lee. Lupa nama Puan Lee ni. Ya, ingat Puan Lee je, nampak Puan Lee senyum saya terus terlupa. Kurang seorang, masih lagi belum diisi. Seterusnya, rakan-rakan guru besar yang dapat hadir pada petang ini, penolong-penolong PPD dari Sektor Pengurusan Sekolah, ramai juga penolong-penolong kanan, guru-guru pembimbing kepada anak-anak hebat ini. Mungkin juga dalam kalangan kita ada para ibu bapa yang sentiasa menjadi nadi kekuatan kepada kecemerlangan anak-anak. Seterusnya, anak-anak yang pada saya memang mengujakan, tapi saya tak nampak dari sini sebab semua tersorok di ruang pameran masing-masing, tapi cikgu harap suara cikgu boleh didengar. Ya. Pertama sekali, terima kasih kepada kedua-dua anak anda tadi yang membacakan doa, yang mengetuai lafaz ikrar, dan khususnya anak anda Danish tadi. Betul lah, memang mengetuk pintu hati dengan memori lama dengan right here waiting. Nasib baik tak keluar ke depan ambil mic tadi kan. Sebab insaf suara tak sedap. Ya, kalau tidak dah terkejut jugalah Richard Marx ada gemanya dari Ipoh pada petang ini. Pertama sekali, terima kasih. Ya, terima kasih kepada semua yang terlibat. Yang dengan komitmen tuan-tuan, tidak kiralah apa juga bentuk sumbangan, merealisasikan apa yang menjadi hasrat dan visi Kementerian Pendidikan itu sendiri. Ya, anak-anak hebat yang kita lahirkan melalui penerokaan ilmu yang mereka buat di sekolah dengan bantuan guru-guru yang sangat berpengalaman, guru-guru yang sentiasa komited
dan guru-guru yang tidak pernah jemu untuk membangunkan potensi anak-anak ini. So hasilnya kita lihat pada hari ini pelbagai bentuk projek yang dibawa. Ya, memang Kintab Utara kita ada 112 buah sekolah rendah yang melalui proses penjurian awal sehinggalah pada hari ini kita melihat yang telah ditapis itu, inilah yang mewakili sebenarnya minda dan juga kehebatan anak-anak di daerah Kintab Utara. Tahniah kepada semua, tahniah kepada guru-gurunya, juga kepada ibu bapa yang tidak pernah jemu, yang membantu untuk memastikan anak-anak ini terus hebat. Kalau kita lihat polemik sekarang ini, tidak habis lagi orang memperkatakan PBD, tidak habis lagi orang yang memperjuangkan bentuk-bentuk pentaksiran sebelum ini. Kita perlu yakin kerana kitalah orang yang membuat pentaksiran itu. Apa yang kita buat di kelas, kita dibantu oleh DSKP, kita ada modul pembinaan item yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, semua itu adalah garis panduan supaya kita membawa pendidikan yang mana kitalah, kalau bahasa pasarnya tokenya, kitalah tuannya, kitalah yang menentukan sama ada kita mampu buat ataupun tidak. Ketekalan pentaksiran itu bergantung kepada kita di sekolah. Dan pastinya guru-guru besar, penolong-penolong kanan merupakan orang yang menjamin kualiti kepada pentaksiran yang berlaku di kelas. Hasilnya kita lihat. Ya, kalau zaman saya sekolah dulu, saya zaman penilaian darjah 5. Nak cakap lama lah tu. Ya, belum UPSR lagi. Penilaian darjah 5. Darjah 5 periksa, darjah 6 honeymoon. Ronda kampung dengan satu basikal. Ya. Saya tak buat benda-benda ni. Kita tak merasa. Tetapi anak-anak kita pada hari ini, kalau kita lihat daripada SJKC Poilam tadi, bila dia tunjukkan projeknya yang ada hologram, makcik ni pun, menariknya. Sebab dalam kaca itu, kita nampak image yang dipaparkan. Yang pada waktu saya dulu, kalau sekarang 55, tolak 12 berapa? 33 tahun dulu kan? Tak terbayang pun boleh buat benda itu. Tapi hasil daripada pendidikan yang kita terajui dan kita bawa bersama-sama dalam yang telah pun ditetapkan dalam sistem pendidikan, kita berjaya membantu anak-anak ini untuk membangunkan potensi diri mereka, untuk memahami konten ataupun subjek matter itu melalui eksplorasi kepada ilmu itu sendiri, bagaimana mereka mengintegrasi disiplin-disiplin yang ada dalam setiap mata pelajaran. Jadi tak kiralah sama ada dia KMR yang digerakkan melalui PBL, itu adalah pendekatan-pendekatan pendidikan yang perlu diaplikasikan oleh kita semua di dalam bilik darjah. Kerana anak-anak yang ada dengan kita bukan lagi anak-anak yang perlu disuap ke mulutnya apa yang perlu dipelajari, tetapi mereka perlu dicabar mindanya dengan task ataupun assignment yang akan membawa mereka kepada kecemerlangan. Jadi tugas guru-guru memang tidak mudah ya, untuk kita design, untuk kita bantu mereka ke arah mereka menguasai kemahiran, khususnya kemahiran berfikir, kemahiran soft skill ya, untuk menjadi global citizen. Itu yang kita lihat pada hari ini. Ya, apabila mereka mampu untuk menceritakan apa projeknya, apa yang dia belajar, apa yang telah dihasilkan. Itulah ya, murid yang perlu kita sama-sama bangunkan supaya pendidikan itu akan dapat menghasilkan insan yang sepatutnya, cemerlang dari pelbagai aspek dan juga hebat sebagai warga negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada para guru, guru besar, saya terlupa tadi hakim-hakim yang saya yakin penat kepalanya ya, untuk memberi penilaian, memberi markah kerana semuanya hebat. Yang saya ronda tadi semua tu semuanya adalah projek-projek yang boleh kita ketengahkan, sangat hebat dan boleh dibawa nanti balik ke sekolah masing-masing untuk dikongsi pula dengan warga sekolah. Anda habis UASA ini,
bugarkanlah PBL ini di sekolah masing-masing kerana ia adalah tools yang akan membantu dan menarik anak-anak kita untuk hadir ke sekolah. Kalau dia hadir dengar cikgu beletih, esok dia tak datang dah. Saya tak tahulah anak orang, kalau anak saya macam tu. Ya, lepas exam dia tak pergi sekolah dah sebab dia kata cikgu tu bising. Tapi kalau dia hadir ke sekolah dengan dicabar mindanya untuk penghasilan projek dan juga aktiviti, maka kita akan dapat membawa anak-anak ini kembali ke sekolah untuk dia menikmati momen-momen yang menarik di sekolah selain daripada leteran guru-gurunya. Tak boleh dielak, guru memang dilahirkan beletih. Sampai sekarang saya masih selalu lagi beletih. Pegawai-pegawai tahulah bila mereka kena hari Jumaat tu dia tahu. Ya, letih tetap kena. Bukannya marah, nasihat. Ya, pesan. Okey. Jadi sekali lagi kepada Jawatankuasa Pelaksana tahniah telah berjaya membawa moto anda hebat KIU unggul itu kepada tempat yang sepatutnya kita tonjolkan kehebatan daerah kita. Alhamdulillah, dan kita doakan anak-anak ini akan terus cemerlang, akan terus menjadi insan hebat. Menang kalah perkara kedua, yang pentingnya pada tahap ini anak-anak semua telah berjaya membawa projek masing-masing dengan penuh keyakinan, membawa kreativiti minda kepada satu persada yang boleh dibanggakan. Jadi terima kasih kepada semua, tahniah, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan rasmi program yang ini kena pusing baca. Okay, showcase diorama bagi mata pelajaran Sains Sosial Daerah Kinta Utara 2025. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haji Azrina diminta kekal di pentas. Saya mempersilakan tetamu kehormat untuk sama-sama naik ke pentas bagi mengiringi Puan Haji Azrina menyempurnakan gimik perasmian. Majlis mempersilakan. Permintaan naik ke pentas. Ya, seterusnya Puan Haji Azrina diminta untuk menurunkan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. Sign Puan Haji. Ya, seterusnya mengambil mana-mana objek yang berwarna kuning lalu sentuhkan pada sensor atau pengesan. Pengesan ke atas yang bercahaya tu, Pan. Ya, hadirin sekalian, maka rasmilah showcase diorama. Ya, kita ada lihat di skrin. Ya, rasmilah perasmian penutupan showcase diorama mata pelajaran Sains Sosial Sekolah Rendah Daerah Kuta Utara 2025. Gimik perasmian itu tadi telah disediakan oleh Cikgu Mirawati binti Jahaya dari SK Meru Jaya.
Projek yang bernama Mirani Island Submerged telah menjadi juara pertandingan Lego kebangsaan Anugerah Bright Idea Awards bersama 3 orang murid, Alisa, Wan Arfa dan Zara. Setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih diucapkan. Ya, terima kasih ucapkan pada Bahagia Zarina dan tetamu kehormat. Dipersilakan mengambil tempat. Cuma Puan Farasmini diminta mengiringi Puan Hajah untuk acara berikutnya. Tetamu kehormat yang lain diminta mengambil tempat semula. Terima kasih diucapkan atas penyempurnaan gimik perasmian sebentar tadi. Ya, baiklah hadirin sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu iaitu upacara penyampaian hadiah dan sijil. Orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa, orang mengenang jasa, hulurkan tangan, berikan tanda. Oleh itu, kita mulakan dengan penyampaian sijil untuk tuan rumah. Mempersilakan Puan Haji Azharina untuk menyampaikan sijil kepada SK Meru Raya. Dipersilakan Puan Farasmini binti Omar untuk menerima sijil. Seterusnya, tuan rumah yang kedua dipersilakan dari SK Tambun. Dipersilakan Puan Siti Zawiyah binti Abdul Hamid. Seterusnya, untuk urus setia, wakil dari SK Meru Raya, Puan Farasmini sekali lagi. Sijil untuk urus setia. Puan Siti jangan duduk dulu. Puan Siti diminta untuk mewakilkan pasukan dari SK Tambun sebagai urus setia. Dipersilakan Puan Siti Zawiyah. Seterusnya, sudahlah orang yang penting pada program hari ini ialah para hakim yang arif lagi bijaksana yang menyumbang bakti dan kepakaran mereka. Dipersilakan untuk menerima sijil. Kita mulakan dengan Encik Irzwan binti Zulkifli dari SK Bandar Baru Putra. Kau saya sebut binti ke? Oh, maaf. Sebab dah banyak binti yang tadi, sorry lah. Okey, seterusnya Puan Siti Nurhajah binti Ahmad dari SMK Raja Perempuan. Seterusnya Puan Rohana binti Samad dari SK Wirajaya. Puan Diani binti Zakaria dari SK Tersition Convent.
Puan Zabariah binti Muhammad Bakri dari SK Tersition Convent. Seterusnya, Encik Muhammad Zahari bin Mat Nur dari SK Lasar. Dipersilakan seterusnya Puan Hidayatun Naziah binti Hilmi dari SK Tambun. Seterusnya Puan Nur Adnin binti Syahrudin dari SK Seri Mutiara. Puan Mardiana binti Kamil dari SK Jati. Encik Nurul Izwan bin Muhammad Basri dari Tuan Rumah SK Meru Raya. Puan Asma binti Zainul Mukhtar dari SK Jalan Panglima Bukit Gantang. Dan Encik Muhammad Fazrul bin Mustafa dari SK Manjoy 2. Baiklah hadirin, saat yang dinantikan oleh peserta yang telah menyertai program pada hari ini, kita ada 3 kategori sekolah gangsa, perak dan emas. Setiap kategori 10 buah sekolah yang terpilih, kita mulakan dengan anugerah gangsa. Dipersilakan SK Methodist Tanjung Rambutan. Seterusnya, SJKT Kampung Simi. Seterusnya, SK Jalan Pego. Okey, seterusnya SK Pengkalan.
Baiklah, seterusnya SK Wirajaya. Ya, tahniah kepada pasukan. Seterusnya SJKC Bandar Seri Botani. Diminta wakil, lebih baik rasanya sekolah dah siap wakil dah, mungkin guru besar ataupun wakil supaya kita dapat segera dan dapat berjalan lancar. Seterusnya, SK Tasik Dermawan. Seterusnya, SK Pakatan Jaya. Dan SK Sungai Rokam. Seterusnya Anugerah Perak. Dipersilakan SK Cepo. Ya, seterusnya SK Rapat Setia. Seterusnya SK Seri Mutiara. Seterusnya SJKC Poilam. Anugerah Perak. Dipersilakan. Seterusnya SK Tambun. Puan Siti. Seterusnya SJKC Minsin. SJKT Saint Philomena Convent.
Wakil-wakil diminta bersedia ya. Seterusnya SK Connection Pak. Seterusnya SK Raja Chulan. Penerima anugerah perak yang terakhir ialah SK Meru Raya. Ya, 10 sekolah yang belum disebut lagi, anda telah layak menerima emas. Okey, kita mulakan dengan SK Perempuan Methodist. Tahniah SK Perempuan Methodist. Seterusnya SK Tersition Convent. Pengetahuan semua kita penerima ya, menerima sijil ya. Seterusnya SJKT Klebang. SJKC Eva Maria. Seterusnya SK Jati. Baiklah, nampaknya ada 5 sekolah yang belum disebut nama lagi berpeluang untuk mendapat kelima-lima tempat yang akan membawa pulang sijil, mok cek dan wang tunai. Okey, untuk saya beritahu untuk tempat kelima RM RM100, tempat keempat RM RM200, tempat ketiga RM RM300, naib Johan RM400 dan Johan RM500 beserta sijil. Ya, saya umumkan tempat kelima. Milik siapa ya? Tempat kelima SJKT Gunung Rapat. Membawa pulang mok cek cantik tu ataupun cek curah. Ya, 4 lagi berdebar-debar. Tempat keempat, pemenangnya ialah SK Jelapang. Tahniah diucapkan. Membawa pulang sijil dan wang tunai bernilai RM200.
Ya, tahniah diucapkan. Seterusnya saya umumkan tempat ketiga. Tempat ketiga menjadi milik SK Raja The Hilir Ekram. Tahniah diucapkan kepada pasukan SK Raja The Hilir Ekram. Ya, tahniah diucapkan. Ya, debaran 2 buah sekolah lagi. Milik siapakah? Johan. Ya, saya umumkan Naib Johan untuk showcase diorama mata pelajaran Sains Sosial Sekolah Rendah Kinta Utara 2025. Disandang oleh SK Seri Ampang. Tahniah diucapkan. Ya, tahniah diucapkan kepada pasukan SK Seri Ampang. Maka sudah terang lagi bersulur Johan, showcase diorama mata pelajaran Sains Sosial Sekolah Rendah Kinta Utara 2025 menjadi milik SK Seri Kinta. Ya, tahniah diucapkan dan terima kasih kepada Puan Azarina dan tamu kehormat atas penyempurnaan penyampaian sijil dan hadiah itu tadi. Tahniah kepada semua pemenang dan semua pasukan adalah pemenang pada hari ini. Tahniah diucapkan. Ada pengumuman sedikit untuk pemenang 1 hingga 5 tadi. Diminta datang ke meja hadiah untuk menerima, ada sijil yang tadi, satu lagi ada sijil untuk 5.
Okay, baiklah, majlis sudah pun sampai ke penghujungnya. Bagi pihak majlis, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua, kepada tetamu kehormat, jurukuasa pelaksana, guru-guru, murid-murid serta sesiapa pun jua. Saya juga ingin mohon maaf andai ada kekurangan dan kesilapan, sampai sebut tadi kan, serta tersalah tutur bicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Tanam selasih di ujung halaman, daunnya gugur, tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, panjang umur, bersua lagi. Terima kasih. Sebelum itu kita ada sedikit sesi bergambar ya puan ya. Sesi bergambar sekejap sebelum majlis bersurai. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VIP dijemput untuk menikmati jamuan ringan. Ya, ada pengumuman. SK Seri Kinta dan SK Raja Dihli Ikram diminta wakil datang ke meja sini untuk ambil sijil emas. Meja juruacara ya diminta.